Alright guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like share. Alright guys, so proses kita boxing. Kita punya rate awana daripada sepaut, sini rate daripada sepaut. So ni antaranya lah. Okay, so jom kita boxing sama-sama. Okay, sebelum tu kan kita ada proses merendam. So rendam kita kena dalam 45 minit macam tu. Alright guys, jom kita layan. Dah rendam siap. Okay guys, ini adalah proses kita rendam awana dalam tank untuk stabilkan temperature. Right, so kita rendam dia at least 45 minit ataupun setengah jam lah. Nampak? Dua-dua tank ni kita rendam. Satu. Welcome to my awana foam. So kita biar dia pukul 4-5 minit atau 40 minit kita buka. Right, biar guys. Sekarang ni lebih kurang 3.5 4 lebih tu buka. Okay, jam je, biar je, jangan buka awal-awal. So ni nama dia stable temperature lah. Okay, buka. Right, jom. So buka dia, kita tolong dia keluar lah. So kita dekat area Lembah Kelang, family gallery. Next, dekat area Lembah Kelang. So Lembah Kelang sekarang ni temperature tak stable lah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang okey, so agak paning lah. So bila kadang-kadang temperature tak stable tu, cuba kita on heater. Tak jauh, heater tak on. So lampu kadang-kadang tak on, tak on lah. Heater pun tak on. So apa tau, temperature tak stable. Oh, kita bantu dia keluar guys. Betul. Berhentikan dia. So, kita berhentikan. Cantik guys. Lepas kau buka, kau hanya tinggal dia. Kau lepak ni 2-3 jam lah. After that baru kau tinggal lah. Harus tak wajib buka. Kalau tak buka. Tak nak buka, tak tutup lah. Alright. So, lampu kali ni kita tembak di atas. Kita pakai main seperti plus. Wah. So kalau dia tenang, okey tu. So air agak tinggi, nanti kita keluarkan sikit air dia. Okey, jom kita buka sebelah lagi. Okay, ni ekor lagi. Yang ni pula kita pakai lampu model lain. Lampu ni baru sampai kat kita gallery. So kita test lah. Lampu ni tak semahal macam lampu main, murah je. Lampu main tu 4 kaki tu masa kita import masuk tu 100 batang tu dengan 200 juga. Yang ni murah. Ni harga dia lampu ni kita pakai 100 lebih. Kita kan untuk rate awana. Okay. Okay, biasa guys, kita bantu dia keluar. Okay, ada setengah teknik tu, dia masuk air ni sikit tau. Air daripada tank macam ni lah. Nampak? Macam kan. Ada setengah tak masuk, ada setengah masuk. So nak temperature stable tak stable lah kan. So, kita masuk air sikit. Macam ni pun boleh. Nampak? Air dalam tank dah masuk tank. So nampak? Okay. Yang tadi teknik kalut, yang tadi teknik yang tenang-tenang. Macam ni, kita lepas dia pelan-pelan lah. Nampak? Jangan kesepit dengan tu saja. Kesepit dengan plastik dah. Kesepit dengan plastik, makan modal guys. Masak, yuk, nak. So kita nak dia keluar elok-elok. Lagi cepat dia keluar dari plastik ni, lagi selamat lah. Okay. Okay, macam cakap dia biasa, jangan tinggalkan dia lepas kau keluarkan dia. Biarlah dulu sejam 2 jam dengan korang. Lepas tu korang baru tinggal dia. Kalau macam kat galeri ni, walaupun kita tutup galeri kita pukul 6.30 6.30, 5.30 macam tu.
So malam kita datang, kadang-kadang kita datang lagi tengok dia. Kalau ikan yang berkampai ni, kita minat tank ke jam sampai, kita datang lagi tengok keadaan dia. So agak ada siap apiak lah. Tak sihat, kita akan ambil action satu. So lampu ni, kita lampu baru kat atas. Nampak? Ni lah, dia kesepaut, dayung panjang. Ekor dia memang lebar. Nampak? So kita buka terus, lagi dia main-main harus. So ni perbezaan kita dengan lampu yang model baru. Alright, ni lampu main. Sama-sama juga kita letak kat atas. Ini lampu model baru. Ni lampu main. Sama-sama kita letak kat atas. Background sama, hitam putih, hitam putih. Alright. Ini power blue guys, power blue. Kita letak ni, power blue besar. Besar. Okay, power blue yang besar. Nampak? Alright guys, so jom tengok lagi yang ada isi dia kat atas bawah. Daya ni panjang nampak, dia lebar. So sama juga kita pakai lampu main, kita letak di atas ni lampu main ni. Nampak? So pusing-pusing gelari kan, lama tengok orang pusing gelari kan, lama tengok video kan. So pusing-pusing gelari, ni nampak kan. Ni sama juga, isi dia atas bawah juga. Nampak? So dah dayung ni panjang dia tengok. Nampak? Dia kepak guys. Nampak? Kau kembang. Dayung lebih tengah. Mancung. Okay guys, so ada apa soalan? Boleh komen. So ada apa soalan lagi? Boleh tengok kita punya kat profile kita tu ada Telegram. So ada soalan, kau boleh tekan Telegram tu, boleh tanya-tanya lah. Alright, question you can ask me all about guys. Okay, yang belum follow ke TikTok, follow. Yang belum like, yang belum share. Guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Sebelum tu, thank you guys support me. So galeri ni adalah berdiri dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu. Alhamdulillah guys, kita masih utuh kat sini. InsyaAllah guys, so bila ikan kita masuk keluar dan ada business yang kita akan terus stay dengan galeri ni guys. So nak dapatkan tip-tip, tengok video-video yang sebelum ni. Alright, kita akan keluarkan tip-tip lagi selepas ni guys. Guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Jangan lupa yang belum subscribe, tu subscribe guys.